Ini pun bawah RM60 kau dah boleh dapat. Yang benda ni sebenarnya paling penting lah. Last sekali meter. Korang potong tengah-tengah ni je. Dia punya meter kau letak kat sini. So tengok ada jam. Dia ada warna merah, biru dan juga lagi satu warna hitam. Kat traffic light dia akan naik sampai paling tinggi aku dapat tadi 75. Assalamualaikum dan salam sejahtera Street Riders. Jadi hari ni aku nak pasang meter digital ni disebabkan dalam meter ni dia ada water temp, jam dan juga voltmeter lah. Manakala yang meter aku pakai sekarang ni, kalau korang nampak pun memang dia analog. So dia jenis yang lama dan dia tak ada tunjuk masa dan apa yang ada dekat meter ni lah. Kenapa aku nak pasang meter ni? Sebabkan aku nak jam je. Sebabkan kadang-kadang bila pergi kerja apa semua, aku dah lambat ke apa nak tengok jam kan. Nak keluarkan phone, nak letak dekat bakul ni macam, tak tahulah korang macam mana, tapi bagi aku macam seram juga lah nak letak kat situ. So aku decide untuk beli meter ni dan pun dapat tengok dia punya suhu dan voltmeter lah dalam masa yang sama. Jadi kalau korang tanya kenapa aku tak nak pasang meter digital kan, so jawapannya senang je. Buat masa ni aku tak rasa lagi nak pasang. Sebabnya bagi aku kepentingan untuk pasang digital meter tu belum ada lagi, dia tak penting lagi bagi aku. So aku decide untuk pasang benda yang ni je lah. Sebabkan yang ni pun murah, ini pun bawah RM60 kau dah boleh dapat. Tapi kalau yang digital meter, full digital meter ni, harga dia dalam 150, 200 macam tu lah. Depend on model apa kau nak. Kalau digital meter macam ni boleh daripada 150 sampai ke 3 ke 400 jugalah, tak silap aku lah yang aku dah survey. Tanpa buang masa, jom kita start. Sebelum tu aku nak tengok dulu apa yang ada kat dalam ni sebab aku pun tak tengok lagi deh. So akan dapat ni dia punya clamp. Lepas tu yang ini rasanya dia punya extension ni. Rasanya betul lah tu. Dia punya extension ini. Yang benda ni sebenarnya paling penting lah. Kalau korang beli 10 meter tapi korang tak dapat benda ni, ini maksudnya yang tu korang beli tu memang tak ada guna punya lah. Sebabkan untuk baca dia punya suhu adalah benda ni. So kalau korang beli tapi tak dapat benda ni, kalau ada benda ni je, tak ada guna juga lah. So benda ni semua adalah benda yang paling penting lah. Ini kita letak dekat hose. Lepas tu ada stiker, ada dia punya untuk kita connect kan nanti. Lepas tu last sekali meter. So itu saja yang ada dalam meter ni. So sekarang ni jom kita pasang. Okay, so aku dah pasang lah benda ni, dia punya hose. So hose dia ni korang potong tengah-tengah ni je. Tengah-tengah ni korang potong. Lepas tu korang sambung macam biasa je lah. Okay, dia punya clamp apa semua korang sambung. Lepas tu ni dia punya sensor. Sensor ni tadi korang just balut dengan teflon tape ataupun tape putih. Lepas tu korang masukkan. Dan kalau nak ikutkan aku dah siap dah. Dan aku pun dah masuk cover set balik. Lepas tu dia punya meter aku letak kat sini. So tengok ada jam dan ada volt. Volt dia ni, bateri ni pun nak ikutkan dah rendah dah. So aku mungkin patut tukar bateri lah. Dan next aku ada sensor. Sensor aku tadi ada start engine. So dia punya meter tunjuk dekat 42. Kalau macam tak start engine kan, kalau macam pagi-pagi tu mungkin dalam 30 something lah, 31, 32 macam tu. Okay, so aku nak tunjukkan yang dia punya meter berfungsi lah. Okay, jadi aku tunjuk macam mana nak set. Okay, untuk dia punya wiring dia, korang akan dapat 3 wire tau. So dia ada warna merah, biru dan juga lagi satu warna hitam. Warna hitam ini warna hitam. Wire warna biru ni adalah wire untuk remote. Maksudnya bila korang pusing kunci, wire ni akan bagi tahu dekat meter untuk hidup. Yang ni wire bateri, yang ni wire positif dengan negatif lah macam biasa. Tapi dia ada satu lagi wire, iaitu wire remote. Jadi wire merah ni korang masukkan dekat wire merah untuk kunci. Okay, ni wire kunci lepas tu warna hitam korang masukkan dekat mana-mana ground. Aku letak dekat bahagian sini. Wire biru ni aku connectkan dekat wire hitam pergi ke kunci. Ni wire kunci wire kunci hitam.
So merah wire kunci merah, biru wire kunci hitam, dan hitam pergi ke ground. So sekarang aku nak pasang balik wire cover set, dan lepas ni aku akan test untuk dia punya temperature. Okay guys, so aku pun baru saja balik daripada kerja, dan untuk pengetahuan korang, dia punya suhu dalam lebih kurang macam ni lah yang aku dapat. Kalau macam dekat highway, atas highway boleh dapat dalam banyak nyamuk kat sini. Kalau dekat atas highway dalam 60, 68 macam tu lah suhu dia, 68. Lepas tu kalau dekat traffic light dia akan naik sampai, paling tinggi aku dapat tadi 75. So bagi aku suhu tu masih dalam keadaan yang terkawal lagi lah, masih kira suhu yang optimum untuk enjin ni bekerja. Itu daripada apa yang aku kaji lah. So untuk suhu ni sekarang ni dia tengah turun lah, sebab aku dah mati enjin kan, dia akan turun perlahan. Okay, meter ni dia ada satu function yang mana dia akan bagi tahu kita ataupun alert kita, tak kisahlah masa kita tengah ride ke apa ke. Kalau contohnya suhu ni capai satu suhu yang korang tak nak dia lebih daripada tu, dia akan bagi tahu kau lah, dia akan beeping. Bukan beeping lah, dia akan berkelip, dia akan flashing. At least korang boleh ambil langkah awal lah. Mungkin korang berhenti kat tepi jalan ke dulu, mana-mana, bagi dia cool down dulu, lepas tu baru korang jalan balik, ataupun ikutlah macam mana korang nak buat. So at least enjin korang terkawal, enjin korang masih dalam keadaan yang baik lah. Lepas tu dia punya ni pun ada function lain macam jam. Okay, sekarang ni jam ni aku cepatkan dalam 3 minit. Dan lagi satu voltage lah. Mana dia? Ni voltage. Dan ya, voltage ni kalau korang tengok, sebab aku tekan brake lah tadi. Voltage ni kalau korang tengok boleh dikatakan okey lah. Kadang-kadang pagi-pagi dia akan dalam 11 macam tu, which is bateri aku nak ikutkan tak elok lah. Tapi nanti aku akan tukar bateri, so aku takkan ada masalah tu lagi. Itu saja video untuk kali ni. Aku harap korang faham dengan penerangan aku dan dapat membantu korang yang selalu ride jauh tu, ataupun yang mana pernah kena overheat lah dekat tengah-tengah highway. So ride safe, dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye.